Puan, kalau saya memang tak ada langsung rumah, boleh ke buat bisnes ni? Kan? Macam itulah soalannya. Okey, sebenarnya kalau anda di luar sana pernah dengar perkataan sublet. Sublet. Maksudnya kita sewa dan sewakan semula. So maksudnya tak perlu pun nak membeli. Kan? Cuma kita bermula dulu macam tu, tapi ultimate goal kita pun nak juga tanah kita. Jadi kalau tanya boleh ke tak boleh, yes boleh lah. Memang dalam kelas kita ajar macam mana you nak buat income menggunakan hartanah orang lain. Dan sebenarnya Syami, dia bukan isu boleh ke buat. Sebenarnya memang kalau you nak beli banyak hartanah pun bukannya mampu. Bukan semua orang mampu. Kan? Jadi kalau you betul-betul nak income yang besar, no choice. Memang kena jaga rumah orang lain. Bukannya isu kita nak start boleh ke tak ada rumah sendiri. No, sebenarnya ini adalah business. So bila kita kata business, whatever that yang you boleh buat, so kita buatlah. Tak semestinya kita kena beli rumah dulu. Kalau kita beli rumah, kita panggil investment pula.